kita punya impas kita ni, kita nak kontrol kita punya impas ataupun desakan ni tuan-tuan dan puan yang datang tiba-tiba, kita hanya perlu buat kiraan NASA tuan-tuan. Saya panggil kiraan NASA lah. Dalam research psikologi dia panggil, ada yang sebut sama macam tu lah, macam kiraan launching of rocket macam tu. Okay, so bila tuan-puan tiba-tiba ada desakan macam tu, tuan-puan buat kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Dan apa yang tuan-puan fikir tentang impas tadi, desakan untuk beli aiskrim ke apa, dia akan hilang tuan-puan, sebab the focus teralih kepada number yang tuan-puan sedang kira. Now, itu nombor 1. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, tuan-puan catat benda ni 1, 2, 5, 4, 3, 2, 1 kiraan NASA tu. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, bila kita berfikir tentang sesuatu, bahagian otak kita yang tertentu ni akan jadi aktif, bergantung pada apa yang kita fikirkan. Dan bila kita dapat impas macam tu tuan-puan, benda yang tuan-puan boleh buat sebelum tuan-puan terlajak buat benda hasil daripada desakan tu, ialah satu teknik dinamakan sebagai conscious yawning. Tuan tulis conscious yawning ialah menguap secara sedar. Boleh tuan-tuan? Boleh follow tak? Nombor 1 ialah kita kira backwards, 5, 4, 3, 2, 1 macam rocket launching punya kiraan. Dia panggil NASA counting techniques, ataupun apa-apa teknik tuan-puan nak tulis lah. Dalam psikologi ada tulis NASA counting techniques, ada back counting dan sebagainya, ikut researcher dia nak tulis apa. Tapi tuan-puan faham lah benda tu kan. So benda tu akan alihkan apa yang kita fikirkan kepada benda lain, right? The other thing tuan-tuan dan puan ialah conscious yawning. Maksudnya kita menguap tuan-puan bila satu, air tak cukup. Air tak cukup dalam badan kita, kita akan menguap. Ataupun kita letih, ataupun oksigen tak cukup dalam badan kita, kita juga akan menguap tuan-puan. Ini antara benda-benda menyebabkan kita menguap. Ataupun masuk waktu untuk kita tidur, bila melatonin keluar, kita akan menguap. Now, tapi yang kita nak buat ni ialah conscious yawning. Kita dalam keadaan sedar, kita pilih untuk menguap. Jadi saya nak bawa tuan-tuan dan puan untuk buat macam mana saya nak tunjukkan ni. Boleh tuan-puan? Tuan-puan ready? Saya nak bawa tuan-puan untuk menguap bersama saya. Menguap bersama saya. Boleh Boleh tuan-puan? Menguap bersama saya. Alright. Okay. Apa saya nak tuan-tuan dan puan buat ialah secara sedar, secara pilihan, kita buat decision untuk menguap sekarang. Jadi tuan-puan menguap, kalau malu tutup tangan kat mulut tu. Buat 3 kali tuan-puan. Dapat tuan-puan? Tengah makan tuan Jack. Alright. So, tengah makan tak boleh menguap, tapi faham lah Kalau tuan-puan menguap, pada saat ini, apa yang akan berlaku dalam otak tuan-puan, dia akan bawa otak tuan-puan masuk satu mode, mode MODE, satu mode yang dinamakan sebagai apa? Default mode network. Default, kita